Nampak tak, datang tak dirancang. Cili pun habis. Tak apa, esok boleh minta. Jangan. Aku tak buat lagu kereta, tak review kau nak buat review. Set mirror dia. Hari dapat ngatur je. Nanti kat hari awak disoal tau. Kenapa ni yang masak? Kuih raya dah. Apa? Panaskan kereta. Alhamdulillah, hari ni kita beraya pada hari kedua. Hari ni kita akan beraya di Kluang, di rumah sepupu dekat Kluang juga. Jadi masih lagi menunggu mereka bersiap. Tak tahulah pukul apa diorang siap. Agak lambat, kita gerak dulu. Hari ni kita punya baju berwarna kuning, semalam warna merun. Ui, panasnya hari ni. Besarnya ni. A few moments later. Assalamualaikum. Selamat Raya. Ini raja. Selamat Raya, sila makan, masuk dalam. Siapalah join group ni? Merun. Apa merun? Family saya ada saya. A few moments later. Kenapa ni yang masak? Alah. Sudah datang lambat lagi, kan dia kena masak. Buah yang paling sporting. Yang ni, YouTuber ni, dia dah datang, dia tahu. Sedap kuat. Aidi, dah sampai lagi? Aidi tutup rumah. Tutup rumah. Allah. Ya Allah, panjang betul. Wih, dekatnya. Wih, dekat betul. Okey. Kau suka. Sorry. Kau suka. Ku suka. Tapi berputar-putar. Lepas tu baru buat macam ni. Macam ni dulu. Lepas tu baru ni lah. Ya Allah, macam ni. Bukan macam ni. Suka. Tapi berputar-putar. Aku. Bila. Lepas tu macam ni. Listen. Jangan cepatlah. Apa salah Apa lambat? Belajar sampai selesai. Ini ke akhirnya. 1, 2, 3. Salah! Dah salah, jangan bising tau. Dah salah, kuat je. 2, 3. Ini parah ni. Tenang. Siapa nak ambil gambar ni? Sophie dah masuk. Kau handphone jangan tekan je lah. Cepat aku dah hujan oi. Naik, masuk naik. Game kan sampai 4-5 kena orang nak ambil gambar. Aduh. Kau part time kerja ke tu? Tunjuk ke atas. Gelak sikit. Sorry. Lari. 1, 2, 3. Rabuk lah. Ayo. Aduh, besar. Pecah dia. Pecah dah. Siapa lepaskan? Tukar Pak. Oh, gila dah. Tarik je ni, jom. Gila dah, Bit dulu, dah doa. Aku nak review sikit. Bit, parking situ. Stop, dia nak cerita sikit. Tak payah aku dah. Pak nak review sikit. Jangan. Aku tak buat lagu kereta, tak review kau nak buat review. Review lah. Dia malu.
cepat. Ni exhaust dalam berita dia. Exhaust dalam berita. Main mana pula main? Set mirror dia. Satu hari dapat satu rumah aja. Begitu lah. Model detail. Aku sama kan? Orang sebaya. Oh, dia panjang tu Dia. Dia tak tahan ni. TV 200. Mana sisi 200? Cantik. Lambretta. Digital. Jumpa? Siapa jumpa dulu? Ha? Zakaria. Nanti kat akhirat awak disoal tau. Apa tugas awak sebagai tahfiz? Cepat. Jangan kata awak jawab. Cepat. Sebenarnya kan asal nak balik mana Pak Long, Abang Long tertinggal kunci kereta dia dalam bonet. Jadi halang-halang kita pergi raya dekat JB. Inilah keadaan suasana yang agak kalut. Ya betul. Tak percaya dia, saya percaya. Belitung tegak je sampai Renggam. Sampai Renggam, Renggam belok kiri. Ini memang sengaja tinggalkan dalam bonet Nampak saya sebenarnya saya dah rancang. Orang lain tak tahu. Betul lah, abang tak kisah je mah. Jom. Okey. Cakap apa tadi? Tak kisah. Laju gerak. Cina takkan nak rayu kodoh pagi. Okey, boleh. On. Ini strategi ni. Dia sengaja dia. Saya yang tiara kunci sebenarnya. Sakinah on. Alhamdulillah, jom. Karan. Semua nak sumbang kita bersama. Why ni merah? Apa cerita ni? Semua jadi kelang kabut disebabkan seorang tinggalkan kunci. Bukan tinggalkan sengaja, tapi macam sengaja tak adalah. Tertinggal kunci dalam bonet. Arifin, ni, salam Cik Diri, salam dulu, salam. Cakap apa? Selamat Hari Raya. Okay, saya Umairah ingin mengucapkan selamat Hari Raya Mak Zahid Batin 00. Dah, takpelah, malu dah. Alhamdulillah tahun ni semua adik-adik kumpul disebabkan kunci kereta tertinggal. Apa yang kurang semua kalau minta maaf. Nampak tak datang tak dirancang. Cili pun habis. Kalau dirancang semua dah prepare. Cantik ayam susu tu. Ada orang lah. Dia orang pelik ayam, ikan, udang semua dah terkeluar. Oh, tadi suruh anak. Bukan cerita elok. Kita masuk rumah kita kecil. Kalau sekeluarga ucapkan selamat Hari Raya, maaf Zahid dan Batin. Nadia sponsor Amin. Nadia kata nak PC. Alhamdulillah pada tahun ni semua keluarga dapat berkumpul. Selama ni tak pernah berkumpul semua. Alhamdulillah dengan tak dirancang hingga sampai ke rumah Kak Long. Azari, terima kasih. Ya mak, sama-sama. Terima kasih pada semua adik-adik, pada mak datang daripada Keluang. Zahri ucapkan terima kasih banyak-banyak, jutaan terima kasih, dan Kak Zahri sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin. Sekiranya ada kekurangan apa-apa daripada Zahri sekeluarga, Zahri minta maaf banyak-banyak. 1, 2, 3. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya.
Dan batin. Semoga tahun depan dapat jumpa lagi. Susah betul nak cakap. Semoga tahun depan makin meriah. Kita raya meriah lain macam. Itu dia dah. Selamat Hari Raya. Harapan kita jumpa lagi. Harapan ya. Hari Raya. Tengok bininya buat sikit. Kita jumpa lagi. Tak apa ni baju hari ni. Ini baju hari ni. Ini parah. Tahu tak yang nak bawa kereta ni orang tua? Ranya, sini Ranya. Bergambar je macam mobil. Tenang. Tak boleh lah. Macam artis. Ingat ni YT je. Tolak. Apa esok boleh minta? 100. Okey, hati-hati nenek. Kaki nenek. Okay, bye. Okey, sekarang pukul 2.42. Kita pulang ke Kuala Lumpur. Alhamdulillah selesai beraya pada tahun ni. Semoga kita selamat sampai di Kuala Lumpur. Kalau ikutkan dalam 2 jam 53 minit, 3 jam lah, 5.30 subuh. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih kerana subscribe dan tonton sampai habis. Assalamualaikum.